So guys, ini ialah wireless speaker terbaru daripada Sonic Gear, iaitu Sonic Go Boom 2. Dari segi dia punya specs, dia ada Bluetooth 5.4. Battery capacity dia ialah 5 jam sekali penggunaan. Ada true wireless stereo mode. Kalau korang ada dua speaker ni, korang boleh connect serentak for dapat that stereo effect punya audio lah. Untuk total output power dia, yang Sonic Go Boom 2 ni ialah 10 watt. IP rating IPX5 dan juga dia pun ada RGB lights. Dari segi dia punya size memang kecil memang kecil. Tapak tangan ni mudah korang nak bawa ke mana. Tapi apa yang specialnya design ni ialah ada pemegang kat atas ni lah. Ada macam ada tali getah ni. So korang boleh pegang macam ni lah. RGB light dia kat bahagian sini, tapi korang tak boleh nak ubah sangat lah. Tapi dia punya RGB light ni akan ikut beat lagu. Okay, dekat belakang sini ada dia punya button control untuk on, untuk next song, previous song, volume semua kat sini. Yang tertutup ni, bila buka ada dia punya port ada USB-C port untuk charge, ada USB-A kalau korang nak cucuk korang punya thumb drive nak play lagu. Juga ada TF card mode kalau korang nak pakai memory card untuk play lagu juga. Jadi korang pun boleh dengar audio test pada speaker ni. Jadi guys, kalau korang berkenan dapatkan speaker ni, boleh dapatkan sekarang.